Bagaimana untuk kekal bertenaga agar dapat buat ibadah sebanyak-banyaknya sewaktu di Mekah dan Madinah? Jom dengarkan sama-sama, dan ini berkaitan dengan bab makan. Yang pertama, jemaah boleh ambil sahaja makanan yang bersumberkan karbohidrat kompleks seperti oat dan juga pisang. Jenis ini dihadam dengan perlahan, jadi gula dalam darah tidak naik dan tidak turun secara mendadak. Kedua, jemaah juga boleh ambil protein seperti telur ataupun daging ayam. Jenis ini buatkan tenaga jemaah-jemaah semua tidak cepat habis. Ketiga, jemaah juga boleh mengamalkan memakan kurma sewaktu di sana. Kurma boleh menjadi boost tenaga sewaktu tengah hari. Dan petua tambahan, elakkanlah makanan ataupun minuman yang manis, banyakkan minuman air kosong, dan jikalau ingin bertenaga sepanjang hari, jangan lupa untuk bersarapan. Sudah dapat? Bolehlah share kepada yang lain.